Kan. Okey, Abraham boleh lengkapkan syair dan lafazkan. Boleh baca dulu jawapan dekat atas ni. Dengarlah, Baca dengarlah baca anak, jawapan dulu Abraham. Barang barang yang dibeli pastikan bermutu. bagus. Kalau ikut hati badan binasa, sikap berjimat amalan yang murni. Bagus. Hati gembira sudah sudahlah tentu. Bagus. Okey, baca pantun syair dekat bawah. Dengarlah anak nasihatku. Hmm. Sikap berjimat amalan yang murni. Mm-mm. Sikap yang baik dahulu hingga kini. Mm-mm. Ikutlah selalu kamu akan disegani. Bagus. Okey. Sikap berjimat amalan Cikgu, yang ya betul apa? yang jawapan pun tu apa? Jawapan pun tamat dengan tu. Ni. Hmm. Lepas tu Betul. yang Pandai. ketiga ni. Semua ni. Betul. Betul. Ni. Mengikut Hmm. kata hati janganlah biasa. Mm-mm. Membeli sesuatu kerana terpaksa. Kalau ikut kalau ikut hati badan binasa, Mm-mm. kelak hidupmu akan susah sentiasa. Pandai. Betul. Kelak ke, kalau ikut hati badan binasa. Tidak kira kedai yang mana satu. Mm-mm. Bang, cikgu. Ya. Oh, okey, okey, okey. Hmm. Faham, faham. Okey, baru Ah. faham. Okey. Hmm. Tidak kira kedai yang mana satu. Mm-mm. Pilih sahaja yang baik setiap waktu. Okey, Hmm. untuk baris kedua apa? Yang mana satu? Baris kedua. Senang. Apa? Yang baris ke satu, Ha. yang baris ke satu, hati gembira sudahlah tentu. Tidak kira kedai yang mana satu. Tidak kira kedai yang mana satu, hati Hmm. gembira sudahlah tentu. Anda Pilih yakin? sahaja. Hah? Yakin ke dengan jawapan itu? Pasti. Kalau kita tengok, Barang. kalau kita tengok dekat sini, okey, dia cakap untuk baris yang pertama ni, dia cakap pasal kedai. Tidak kira kedai yang mana satu. Tak kira lah kedai yang mana satu. Pastikan barang yang kita beli tu bermutu. Okey, okey, okey. Faham, faham. Tidak Barang. kira kedai yang mana satu. Barang Okey. yang dibeli pastikan bermutu. Ya Pilih betul. sahaja.
yang baik setiap waktu. Hati gembira sudahlah tentu. Ya, betul. Waktulah pelik dengan jawapan yang pertama tu. Pelik. Macam ni yang Macam ada macam something wrong. ni yang ha, macam ini Tak ni sampai yang maksud. untuk macam ha, Ah, untuk yang last tu. ah. Masa tu brain saya tengah loading. Tak apa, tak apa. Hati gembira, sudahlah tentu.